Assalamualaikum. Okey, hari ini aku akan memberi sedikit, ramalan lah. Ramalan ni adalah terhadap keputusan PRN dan juga PRU untuk, Malaysia. Dan aku ni, aku buat video aku sebenarnya kalau ikutkan channel aku bukan channel politik, tapi ini adalah hanya ramalan. Aku takkan bagi komen apa-apa tentang dasar, tentang parti, tentang apa-apa benda yang orang kata dapat, eee, memberi satu pandangan yang menyokong atau memihak kepada sesuatu ahli politik ataupun sesebuah parti lah. Aku bagi, ramalan aku ni sebagai seorang rakyat biasa, mungkin boleh jadi salah, mungkin boleh jadi betul, ataupun mungkin boleh jadi memang hancur lah prediction ni kan. Tapi ini adalah berdasarkan keadaan semasa. Aku buat rakaman ni pada 2 Julai 2026, masih lagi belum PRN, Johor belum lagi pun mendapat keputusan dan aku nak buat video ni mungkin sekali je lah. Ini aku rasa, basically channel aku ni lebih kepada genre yang santai lah, tapi ni aku saja buat ni untuk just, bila kita selalu mendengar, uh, bicara-bicara ataupun, video-video politik kat YouTube, semua parti kan, tak kisahlah pembangkang, kerajaan, parti baru, parti lama. So, in a way kita sebagai rakyat pun kita ada pandangan masing-masing lah kan. So, video ni adalah sebagai, pihak yang berkecualilah daripada memberikan apa-apa pandangan ataupun memberikan sokongan kepada mana-mana parti. Ini adalah berdasarkan keadaan semasa, apa yang aku rasa boleh jadi betul, boleh jadi salah. Okey? So, first aku akan ramalkan dari segi setiap negeri, dari segi kerajaan negeri tersebut, PRN, sebab aku tahu ada beberapa negeri yang dia bersekali dengan PRU dan ada beberapa negeri yang dia terasing dengan PRU. Maknanya waktu pilihan raya dia adalah berbeza. Dan juga aku akan beri ramalan jika berlakunya PRU, siapa akan, menjadi kerajaan lah, dan juga ramalan dan apa yang aku rasa boleh berlaku lah senario-senario dia. So yang ni aku guna just a simple, Photoshop punya map. Ini negeri-negeri, Malaysia termasuklah KL, Sabah Sarawak, Semenanjung. Lepas tu aku buat labeling jugalah parti PH, BN, PN, GPS, JRS, bersama pun ada antara parti baru. Sebenarnya actually benda ni tak relevan sebab aku rasa mungkin untuk, bersama ni sebab aku tak buat ramalan dari segi DUN. Mungkin DUN mungkin ada peluang, mungkin tak ada, tapi dari segi membentuk kerajaan lah. Kan. So kalau let's say aku buat PHBN, mungkin dia terpaksa gabunglah colour tu. Contoh kalau, Negeri Sembilan PH akan jadi merah lah, ataupun bebas. So mungkin dua lot ni aku rasa tak berapa relevan sebab agak mustahil lah aku rasa untuk parti bebas ataupun parti bersama sahaja yang boleh membentuk kerajaan negeri buat masa inilah kan. So aku rasa untuk tujuan video ni aku mungkin akan just, letak blurkan dululah. Okay. Initially aku sebenarnya, agak, fikir juga nak buat video ni dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris kan. Tapi tak apalah, ini adalah lebih pada pilihan rakyat Malaysia. Lebih banyak rakyat Malaysia yang bercakap atau dapat memahami dalam bahasa Melayu. Semua bangsa pun dapat faham bahasa Melayu, so senanglah kan aku nak buat, ramalan aku ni. So basically background aku ni sebenarnya bukan ahli politik. Of course lah bukan kan. Aku rakyat biasa, berumur lingkungan 30-an. Of course aku, um, bukan berdaftar dengan mana-mana parti politik, dan pernah mengundi. Of course undi itu adalah rahsia dan aku rasa, eee, pada momen ini negara kita, untuk kita sebagai rakyat ni rasa macam ada pihak yang okey, ada pihak yang rasakan mereka tertipu, ada pihak merasakan kita boleh buat lebih baiklah daripada apa yang kita ada. So aku tak nak komen banyak, ini adalah video ramalan. So aku nak teruskan kepada negeri-negeri lah. So aku akan start dulu dengan, Sarawak. Of course kita tengok daripada Sarawak ni semenjak, PRU 2018, sebelum ni of course Sarawak memang BN lah
kan, nak dikatakan daripada zaman merdeka lagi. Tapi kebelakangan ini, baru-baru ni dengan pihak Rem Sabah yang menunjukkan, apa tu, parti Sarawak dan juga parti di Sabah, Borneo sangat, penduduk mereka, rakyat mereka sangat cenderung kepada parti-parti yang, lebih, bersifat lokal, lebih bersifat tempatan dan juga lebih, memihak kepada parti-parti yang, memperjuangkan, apa tu, isu-isu yang berkaitan dengan negeri lah. Contohnya MA63, petroleum, dari segi of course, ke keseimbangan antara kuasa dari segi Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. So aku rasa kalau there is apa-apa PRN Sabah, Sabah baru dia berlaku rasanya awal tahun 2026 dalam bulan Februari atau Mac, aku dah lupa dah. Tapi dan Sarawak ni kalau ada apa-apa yang akan berlaku akan datang, aku rasa memang tiada masalah untuk GPS, terus menerajui, kepimpinan, di Sabah lah. So aku akan berikan, Sarawak will go to GPS lah. Aku rasa kalau ada beberapa kerusi pun mungkin boleh dimenangi oleh mungkin DAP di Kuching. Aku tak tahulah kalau ikutkan di Sabah ni DAP tinggal, tiada kerusi. Banyak pengundi, berbangsa Cina yang beransur kepada warisan. So mungkin di Sabah pun, sorry, di Sarawak pun mungkin perkara ni boleh berlaku. Mungkin mereka akan, bertukar angin kepada parti, Sarawak yang mungkin anti establishment ataupun, tapi tak tahulah cukup ke tidak undi tu untuk mungkin warisan, saya tak tahu ada di Sabah atau ada di Sarawak atau tidak. Tak berapa arif tentang politik Sarawak in terms of dia punya, apa tu, pilihan raya dia, parti-parti mana yang, menjadi pembangkang di sana. Tapi kalau ikutkan memang, GPS agak teguh lah di sana kan. Dan ikutkan momentum yang akan datang pun kalaulah PRU berlaku pada 2028 maksimum, rasanya tak ada masalah untuk GPS, kekal berkuasa dengan memenangi majoriti di, Sarawak. Sabah pun aku rasa sama juga, GRS baru memenangi, parti di sana, membentuk kerajaan gabungan. So, aku rasa mereka tak ada masalah lah untuk terus kekal di sana. So of course dinamik politik Borneo ni mereka lebih cenderung buat masa inilah, mereka lebih cenderung menyokong parti berasaskan, sifat-sifat dan isu-isu lokal, di Sabah dan juga di Sarawak, isu migran, isu lanun, isu pedalaman, isu ekonomi, isu pendidikan, isu-isu yang, orang kata asasi lah kan. Dan juga Sarawak ni kalau ikutkan dalam tempoh berapa tahun ni, banyak kemajuan lah yang boleh dikata berlaku, di Sabah. Mungkin tidak serancak di Sarawak, kan, tapi boleh dikatakan di Sabah dengan Sarawak ni memang mereka akan jadi satu penimbang yang paling besar lah yang akan datang. Dan takkan terkejut jugalah kalau akan datang lagi mungkin lagi 5 tahun, 6 tahun, mungkin kita akan ada PM daripada sana. Mungkin bukan buat masa ni belum lagi, mungkin lagi 10 tahun atau lagi beberapa edisi pilihan raya kan. Tapi nampak, um, mereka seperti manalah, semangat kenegerian yang di Semenanjung ada beberapa di negeri, tapi of course di Sabah Sarawak ni nampak mereka lebih, cenderunglah kepada parti-parti bersifatkan tempatan ni, kan. Tak tahulah kalau akan datang mereka rasakan, oh mungkin ada parti-parti di Semenanjung boleh merebak ke sana. Kalau let's say, GPS, JRS masih boleh dikatakan baru, tak sampai 20-30 tahun. Akan datang kalau tak ada perubahan mungkin, pengaruh arus, politik tu akan lebih, berbezalah atau bertukar pandangan lah kan, atau bertukar dari segi, pengundian tu. So untuk ke Semenanjung pula, aku mulakan dengan negeri-negeri yang senang lah aku rasa. Kelantan, of course aku rasa tak ada masalah lah, tak ada masalah buat masa sekarang ni. 2000, kalau let's say lah akan ada PRU 2028 untuk 2-3 tahun ni, aku rasa masih lagi lah di bawah, PN. Kalau ikutkan baru-baru ni, ada konflik lah dalam Parti Perikatan Nasional
Hamzah dan juga Muhyiddin ada berkelahi, mereka buat parti sendiri, tapi of course mereka di bawah satu payung, agak pelik juga kan, mereka berkelahi tapi dalam satu barisan lagi. Tapi of course even di PRN Johor pun kalau ikutkan mana yang PN bertanding tu itu adalah anda bersatu lah. Tapi mereka menggunakan logo PN. Tapi PAS beri laluan kepada PN. So PAS takkan bertanding untuk mengelakkan apa tu undian dipecah lah. Beri kemenangan kepada PH kan. So dia lebih menjurus kepada 3 penjuru atau 2 penjuru lah. Okay. So aku rasa tak ada masalah lah untuk Kelantan terus bersama PAS. Kalau ikutkan PN lah sangat teguh. Terengganu pun aku rasa kalau apa-apa PRN pun mereka solid lah di bawah PN, memang tak ada masalah lah aku rasa. Di bawah kepimpinan apa Dr. Samsuri, Dr. Sam, um, memang tiada, aku boleh katakan sangat, aku bukan orang yang deep dari segi aku punya thread. So far jarang nampak lah isu-isu dekat Terengganu ni kan. Mungkin memang tak ada isu, tak ada masalah kan. Tapi of course uh, sangat rendah komplain lah, tak ada banyak isu. Mungkin isu tu belum ditimbulkan lagi, akan datang bila dah ada PRU, macam-macam isu akan timbul. Tapi buat masa sekarang nampak gaya dengan keputusan DUN terkini 23-0 ataupun 20, tak tahu berapa hari tu dia menang, tapi kosong pembangkang di level DUN bukan level parlimen. So memang orang kata satu kepercayaan rakyat Terengganu yang diberikan kepada pemimpinan PN. So jangan sia-siakan peluang ni lah. Make sure you betul-betul deliver lah kalau rakyat dah percaya untuk you kan. Sebab once orang dah tak percaya, sukar nak kembalikan kepercayaan tu balik. So itu untuk apa yang aku rasa akan berlaku lah. Dan juga negeri seterusnya, Kedah. Kedah ni of course lah kan, under Panglima Perang Sanusi, dengan cara gaya bahasa dia agak kontroversial. Beberapa orang rasa dia satu figura yang kontroversial, tapi rasanya rakyat Kedah amat menyokong dengan apa yang dikatakan. Boleh dikatakan juga, beberapa rakyat berbilang bangsa dekat negeri-negeri ni pun tak ada masalah sebenarnya, kan. Tapi of course kita tak nak komen banyak pasal politik, lebih pada ramalan, dan aku rasa tak ada masalah untuk Kedah terus dibawa di bawah kepimpinan Perikatan Nasional. Kalau ikutkan di Perlis pun aku rasa samalah. Ada orang kata is there any comeback, kepada hari tu pun ada berlaku internal konflik jugalah antara PAS dan Bersatu, which of course in the end kita tahulah merebak kepada di of course di tahap kepimpinan. Ada parti reset, ada parti tu. So tapi aku rasa of course Perlis boleh terus pengaruh PAS yang agak kuat PN. So aku rasa mereka akan teruskan dengan Perikatan Nasional memerintah pucuk kepimpinan negeri. Okey, sekarang kita pergi negeri-negeri yang mula dah sukar. Aku rasa Penang pun tak berapa nak sukar. Okey, of course Penang boleh dikatakan baru-baru ini bancian terkini menunjukkan pertama kalinya orang Melayu merupakan majoriti tipis lah dalam 51%, lagi banyak daripada kaum Cina. Of course demografik ni dengan polariti pengundi Melayu ni yang sangat berbeza variasi dia kan, tidak memberi makna yang signifikan lah. Tapi aku rasa of course Penang dalam 2-3 tahun ni kalaupun PRU masih tetap bersama PH under DAP, tak ada banyak perbezaan lah. Dan aku rasa memang mereka akan terus solid bersama DAP di Pulau Pinang. Di Perak, ini dah mula negeri-negeri yang sukar dibaca lah sebenarnya. Mixed states lah orang kata, ataupun battleground state. Aku rasa aku semula dengan Pahang lah. Pahang aku rasa mempunyai satu pola pengundian yang masih konservatif. Kalau ikutkan kepimpinan sekarang is under BN. Aku tak tahulah, BN gabung rasanya Pahang ni. Gabung BN. Baik, rasanya gabung BN dengan PH.
Kalau aku salah mohon tu lah, aku tak nak buat pembetulan sekarang skrin ni dan nanti buang masa untuk korang tengok. Tapi aku rasa dari segi, momentum pada masa ini dengan ada pihak yang tidak berpuas hati, kemungkinan besar Pahang akan jadi macam Terengganu juga. Kalau let's say BN mempunyai majoriti, mereka akan mula beralih uh, untuk bebas daripada untuk tidak melakukan apa-apa kolaborasi bersama PH di peringkat negeri. So mereka akan kalau mereka mendapat kemenangan, mereka kali ini mereka akan mission mereka untuk mendapatkan kemenangan majoriti mutlak lah untuk sesuatu parti tu. Tapi okey, mungkin mereka ada boleh katakan Pahang dia macam Johor sikit. Dia ada satu momentum Barisan Nasional yang sangat kuat. Kalau ikutkan kita punya PM, ex-PM Najib pun daripada sana pekan. Ismail Sabri daripada Bera. Banyak PM-PM Malaysia ni daripada Pahang. Satu DNA BN UMNO yang sangat kuat di Pahang tu. Sultan Pahang pun boleh dikatakan satu figura yang amat penting lah bagi rakyat Pahang. Dan of course kalau kita tengok mungkin masa rasanya momentum uh, even polariti rakyat Pahang tu banyak yang berumur, uh, boleh dikatakan PN punya strategi akan jadi macam itulah, mereka akan try untuk menang dan untuk memerintah negeri mereka sendiri, jadi macam Johor sekarang ni lah. Mereka tak nak ada apa-apa apa tu panggil tu, kolaborasi UMDAP UMNO di AP ataupun bersama PH mereka nak memerintah negeri sendiri. Tapi aku boleh rasakan kalau berlaku PRU mungkin Pahang boleh menjadi satu battleground state antara uh, mungkin kalau PAS, tapi PAS ni satulah sifat yang aku sangat okeylah, aku dah mula memuji parti ni, tapi ini adalah daripada lansa seorang yang bebas boleh dikatakan bebas. PAS ni dia hanya akan memberi sokongan. Tapi kalau ikutkan PAS, walaupun dia sangat antara parti yang terkuat di Malaysia sekarang ni, 45 ke 5 majoriti lah paling banyak kerusi. Mereka ni pun mereka pun ada role seperti DAP. Mereka tak nak terlalu menonjol, tapi mereka mempunyai parti lain, contohlah Bersatu, Reset, untuk parti-parti ni akan ke depan. Kerana mereka risau mereka ni ada baggage yang kalau di AP orang kata dia anti, Bumi Putra lah. Kalau PAS mereka kata ada apa tu ekstremis Islam lah kan. So mereka ni sangat berbesar hatilah bagi aku kan. Mereka ada political power. Mereka di belakang tu mereka adalah orang kata the big boys, tapi di depan tu mereka try to play it slow lah. Sebab tu kalau kau tengok Sanusi, Dr. Sam pun tak terlalu ke depan sangat. Mereka tak nak jadi PM pun sebenarnya. So itu strategi mereka. Tapi di peringkat negeri mungkin mereka akan memerintah. So untuk Pahang ni, aku rasa mungkin if dengan momentum kini, PN akan mendapatlah majoriti. Okey, di Johor dengan PRN yang akan datang, aku rekod ni pada 2 Julai Kita ada pilihan raya akan bermula keputusan mungkin lagi dalam 12 hari, 14 hari, 12 hari lagi, 14 Julai, 15 Julai. So aku dapat rasakan dengan kepimpinan MB Dato' On, dengan juga momentum rakyat, of course aku rasa parti untuk event PKR mereka mempunyai satu laluan yang sukar dengan adanya bersama, sebab bersama ni aku rasa is um, banyak boleh dikatakan lah. Okay, tokoh utama bersama of course Rafizi dengan alamak aku lupa pula semua lagi. Rafizi and siapa lagi ex-minister dia, adalah seorang lagi tu aku lupa nama dia. Minta maaf lah So dia merupakan satu ikon yang sangat-sangat penting dalam penubuhan parti ni. Seolah-olah macam mana Anwar penting, sangat relatable dengan PKR, dan dia akan ada isu nanti bila lepas Rafizi bersama ni macam mana. Tapi of course untuk sekarang ni kalau momentum dia tu adalah sebabkan dia lah kan. Dan dia banyak menarik pengundi multicultural lah di kawasan campuran. Dia adalah lebih bersifat sama macam PKR. Dia sebenarnya DNA PKR yang sama. Cuma orang kata leading dia sekarang adalah Rafizi lah kan. Of course dia ada baggage tersendiri, aku tak nak sentuh benda tu. Tapi aku rasakan Johor akan terus di bawah
pemerintahan Barisan Nasional sepenuhnya lah. Melaka. Melaka pun merupakan satu negeri yang pada PRN 2021 menunjukkan momentum yang sangat baik untuk BN, dan aku rasa Melaka pun akan terus mendapat sokongan uh, mendapat sokongan rakyat ke arah Barisan Nasional lah. Okey, seterusnya Negeri Sembilan. Okey, Negeri Sembilan ni kalau ikutkan ada beberapa isu undang, isu dari segi perlembagaan negeri tu sebenarnya, adat berpatih adat tu. Aku dengarlah beberapa video politik. Of course lah, ada pihak ni kata begini, pihak itu kata begitu. Dan aku rasa benda ni akan mempengaruhi keputusan pilihan raya. Dan aku rasa mungkin uh, berkemungkinan besar Barisan Nasional akan terus dapat memerintah lah, dapat majoriti. Dan sekarang ni adalah kerajaan campuran, BN dan juga DAP, UMDAP. Dan aku rasa mereka akan terus mendapat majoriti UMDAP. So aku akan buat colour purple lah kat sini. Okay. Kerajaan campuran, PH dan BN bergabung. Di Kuala Lumpur, sebenarnya ada satu lagi persekutuan, ada 3 lah, Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Aku tak buat lah tu. Sebab dalam map ni memang ada KL. So untuk Kuala Lumpur ni aku rasa buat masa sekarang dengan keadaan terkini, kalau ikutkan, okey, Kuala Lumpur juga baru-baru ni dengan bancian mendapat peratusan bancian penduduk yang menunjukkan orang Melayu merupakan majoriti lah dalam kawasan tersebut, tapi majoriti tipis lah, 51%. Tapi of course ada orang yang pihak yang kata kebanyakan mereka ni adalah orang yang bekerja daripada negeri-negeri luar yang bukannya beralamat di sana. So yang penting tu kalau kau betul-betul beralamat di sana, barulah dengan alamat SPR tu barulah betul-betul valid untuk kau boleh mengundi. Tapi kalau kau hanya sekadar menduduki kawasan tu, the political power agak kurang lah, bukan berindividu yang bukan beralamat di tempat tersebut. Jadinya untuk Kuala Lumpur ni aku rasa dengan keadaan sekarang, macam aku katakan, of course ada parti-parti baru yang boleh menarik undi kaum-kaum lain, tapi buat masa sekarang ni majoriti aku boleh katakan masihlah akan memilih DAP dan juga PH sebagai parti yang dapat mendukung aspirasi lah kan, akan datang. Seterusnya aku nak buat Perak, sebab aku berasal daripada Selangor, dan Selangor ni adalah sangat-sangat susah lah nak predict. Perak dan Selangor ni merupakan dua negeri yang apa tu, um, satu negeri yang sangat payah lah untuk kita memberikan apa-apa hala tuju. Dan aku rasa aku akan buat yang terakhir jugalah. So aku nak fokus kepada Perak. Kalau ikutkan Perak ni, buat masa ini DAP blok kerajaan ada 33 kerusi, blok pembangkang mempunyai 26 kerusi, keseluruhan kerusi ada 59. Di blok pembangkang DAP 18 kerusi, UMNO 9, Amanah 5, PKR 1. PAS 17 kerusi, Bersatu 8, Gerakan 1 di blok pembangkang. Dan aku dapat rasakan um, kalaulah kerusi-kerusi PAS tu, kerusi-kerusi UMNO tu, misal kata pergi kepada PAS, mungkin dapat 26. Sebab majoriti yang sangat tipis, 26 ke 33, sangat-sangat rapuh lah bagi aku. Sebab apa-apa boleh berlaku. Of course, kita tahu sekarang, aku rasa satu kerusi PKR tu iaitu di Tambun. Kalau ikutkan PMX, kita pun tak tahu mana dia akan bertanding. Ada orang kata di Pandan, ada orang kata dia untuk parlimen lah. Tapi ini untuk negeri. So bagi aku untuk DUN ni boleh terjadi, aku rasa DAP mungkin teruskan solid 18 kerusi. Parti-parti kerusi-kerusi campuran mungkin akan dapat diteruskan 9 kerusi, 5 kerusi daripada Amanah, 1 kerusi untuk PKR. So 6 campur 18, 24.
kerusi UMNO dengan kerusi PAS tu, kalaulah misal kata mereka nak bergabung, mereka nak buat sama seperti di Johor, aku rasa berkemungkinan mereka boleh, tapi of course, Perak ni pun satu negeri yang kita tak mendengar apa-apa isu dengan dia punya MB, tak ada apa-apa isu yang besar. Tapi banyak, orang-orang kuat, panglima-panglima perang di AP adalah daripada Perak lah, Koming, aku rasa, banyaklah daripada sana. Aku rasa even, Kapal Singh pun Sungai Siput kan, arwah, tapi dia pun, mendiang lah. Sekarang dia punya anak tu Gobind Singh, dia masih mempunyai satu influence yang besar lah. Kalau ikutkan 18 kursi di AP sana agak kuat lah kan. Ipoh, kursi-kursi macam tu memang orang kata will be for PH lah. So aku rasa kerusi, kerajaan negeri untuk Perak ni agak sengit lah, agak sengit, agak balance. Dia sama seperti keadaan di Selangor sebab dia merupakan satu negeri campuran yang boleh dikatakan pola peratusan penduduk dari segi demografik bangsa sangat, balance. Banyak kerusi campuran. Tapi boleh dikatakan untuk, sekarang momentumnya banyak orang yang tidak berpuas hati dengan kerajaan sekarang. So boleh jadi senario di mana satu, orang tak keluar mengundi, yang kedua orang akan undi untuk parti lain, undi protes, ataupun yang ketiga mereka akan kekal lah bersama tu tapi dengan majoriti yang tipis lah. Tapi aku dapat rasakan mungkin Perak akan berlaku perubahan. Mereka akan mungkin akan dapat, uh, you know, mungkin akan dapat di bawah Perikatan Nasional. Dan jika UMNO memberi sokongan di sana, melakukan seperti di Johor, memberi sokongan dan, uh, totally pemerintahan negeri adalah bukan seperti di Persekutuan, dan aku rasa Perak boleh jatuh di bawah Perikatan Nasional. Akhir sekali aku nak buat, Selangor. Okey, Selangor ni negeri kelahiran aku dan aku sangat-sangat, sayanglah dekat negeri aku ni kan. Uh, Kursi Selangor, aku cuba Google sikit kat sini, dia punya kedudukan. Okey, kalau ikutkan Selangor ni boleh dikatakan, satu negeri yang sangat sengit pada PRU lepas, kalau ikutkan PRU lepas merupakan satu negeri yang sangat sengit. Keputusan rasmi PRN 15 menunjukkan, keputusan 32 kerusi di bawah Pakatan Harapan, 22 kerusi di bawah Perikatan Nasional dan juga 2 kerusi di bawah Barisan Nasional. Of course kalau ikutkan di Selangor ni, kerajaan campuran juga seperti di Persekutuan, uh, dan aku rasa 34 kerusi lah maknanya mereka bergabung dengan tu. Tapi kalau tengok macam mana perubahan daripada PRN sebelum dengan selepas, menunjukkan satu tsunami PN pada ketika itu 2023, menunjukkan macam mana mereka, uh, berjaya menumpaskan, banyak kerusi-kerusi campuran di Selangor. Momentum Selangor pada 2023 sangat-sangat, 2023 PRN ni satu tsunami untuk PN lah, dan masa tu memang nampak, beberapa bulan lepas, setahun selepas, Anwar menjadi PM, Selangor ni boleh dikatakan berubahlah dia punya moral tu terhadap PN. Sebab 2018 DUN Selangor 51 PH, 4 BN dan hanya 1 PAS. Bayangkan 4 tahun kemudian jadi 22. So dia punya margin peningkatan dan swing tu sangat-sangat, satu negeri yang orang kata sangat dinamik. Selangor merupakan, penduduk dia sangat dinamik. Mereka tidak, Selangor ni satu tempat yang kau tak boleh main-main lah kalau kau jadi, DUN atau rakyat, sebab rakyat Selangor ni kebanyakannya adalah penduduk bandar, dekat dengan KL, Putrajaya, Klang Valley. Mereka ni sangat peka terhadap politik, peredaran politik. Kalau kau buat macam-macam isu, mereka follow dan mereka akan menyuarakan masa PRU nanti. So it's a very dynamic state lah, battleground state ni. Bukan senang-senang kau boleh dapat, menang kan dekat sini. Kalau dan nampak tsunami PN pada PRU 2023 menunjukkan, tsunami sekarang ni
Masa itu adalah lebih pada pengundi Melayu. Sekarang ni aku dapat lihat banyak pengundi bukan Melayu pun mula beralih. Mungkin kau akan dapat, mungkin bersama boleh menang di Selangor lah beberapa kursi DUN kan. Especially aku rasa macam di KL, di Pandan. Anik Nazmi, seorang lagi tokoh tokoh bersama. Bawa aku ingat menteri, ex-menteri. Okay, so yeah, it's going to be sangat-sangat mencabar lah. Sangat-sangat mencabar di Selangor lah. Tapi aku boleh katakan momentum macam antaranya kawasan yang sangat dekat dengan aku adalah di DUN Taman Medan, di mana hanya majoriti 30 undi calon PN menang. Doktor, ada sana nama calon tu, Doktor something aku lupa. Dan masa tu memang sangat-sangat orang tak sangka lah, sebab DUN Pantai Dalam, sorry, Taman Medan tu dekat dengan PJ Selatan, DUN Gasing, Bukit Gasing yang which is majority is non-Malay. Dan memang kubu itu semua orang kata kubu-kubu kuat lah, kubu-kubu kuat untuk PH kan. Dan Selangor ni orang kata antara negeri pertama yang menyahut seruan reformasi masa mula-mula mereka menang 2008. Mereka dapat membentuk kerajaan. Antara negeri-negeri BN yang mula tumbang lah Selangor, Perak, dan juga apa lagi masa tu yang tumbang rasanya di Melaka, Maintain, Negeri Sembilan. Tak, Negeri Sembilan Maintain. Perak dengan Perak, Selangor lah. Dengan Kedah time tu yang PAS kan. Tapi yang kepada parti PKR yang masa tu, PR, Pakatan Rakyat, Perak dengan Selangor lah antara dua negeri yang tampuk pemerintahan tu adalah oleh PKR lah pada masa itu. So 2008, so ini dah almost 20 tahun So kalau orang Selangor pun dah mula fed up. Dan ada beberapa isu juga, antaranya ini isu yang aku nak highlight. Sultan Selangor banyak kali dah bertitah dah isu ladang babi, isu tentang dia ada siap menyentuh lagi beberapa tokoh-tokoh di AP, isu tentang rukun negara, isu yang terang ladang babi paling utamalah. Even Putera Pahang pun ada mention, PMG pun ada mention. So aku boleh katakan kerajaan ni antara pertama kalilah aku nampak royalty ni, sultan-sultan ni bersuara. Biasanya masa zaman sebelum ni, even pada masa zaman PH 1.0, mereka tak pernah nak bersuara sebab mereka rasa of course lah mereka sultan. Kalau mereka bersuara nampak sangat bias dan mereka sepatutnya above politics. Tapi kalau mereka dah mula memberi komen, maknanya apa maknanya? Maknanya pemerintah terdekat di sana mungkin tidak, there is no komunikasi between istana dan juga kerajaan negeri. So bila dah tak ada hubungan itu, mungkinlah kan, ini andaian aku, mungkinlah mula orang kata okey, aku akan mula keluarkan titah-titah ni lah kan. Dan mula, dan bila yalah orang kata macam contoh macam kau dalam sebuah syarikat, kau bukan kau punya bos tapi kau punya CEO. CEO pun dah bagi tahu, dia ni apa masalah dia kan. Maknanya is a very bad impression lah kan. Dan of course lah bila bab ke sultan-sultan ni sangat sensitif buat orang Melayu lah kan, yang memang of course akan memberi sangat impact sangat tinggi lah kan. Isu-isu yang hangat tu seperti isu katakanlah, tak tahulah apa lagi isu lepas ni. Tapi aku dapat rasakan bahawa of course beberapa kawasan ni memang kawasan core lah, kawasan core PH, DAP. Um, of course DAP ada beberapa kawasan yang mungkin akan terus memberi sokongan dan ada beberapa kawasan yang mungkin akan hilang sokongan, di mana ikut juga kepada pola penyokong Melayu. Of course kita ada parti bersama yang of course aku rasa ada akan beberapa orang yang akan tertarik juga dengan parti bersama yang bukan awalnya penyokong PH. Tapi majoritinya adalah penyokong PH yang mungkin rasa perubahan yang mereka harapkan tidak dapat dicapai lah. So aku rasa Selangor ni is a very dynamic state untuk membuat tu. Aku rasa kalau PN pun mungkin tak berapa nak mudah lah untuk mereka nak menang keseluruhan, melainkan BN dan PN bergabung. MB dia pun of course merupakan seorang yang sangat popular dalam parti PKR, Datuk Seri Aminuddin. Aminuddin.
Of course, Selangor negeri yang sangat antara negeri yang terkaya lah, antara yang terkaya. Uh, dan of course dalam tu ada dua wilayah, KL dan juga Putrajaya. Antara negeri yang paling moden lah aku rasa, paling membangun di Semenanjung, dan ini merupakan permata lah, permata Malaysia lah, permata Semenanjung Malaysia, if not of course. Tapi of course lah, susah aku nak ramalkan benda ni. um, Kalau pun PH nak kurangkan kerusi pun mungkin it will be few kerusi lah, daripada 32 mungkin akan jadi 20 something. It will be a very narrow margin, tapi aku dapat rasakan dengan adanya parti yang baru, parti kancil, it could happen that you know boleh boleh jadi bahawa PN akan dapat merampas negeri Selangor, dan aku buatlah peramalan ni. Tak kisahlah salah ke tidak, tapi aku dapat rasakan bahawa in the end perikatan yang dapat uh, mungkin satu dua kerusi. Tapi ini aku rasa boleh switch bila-bila masa, boleh switch kepada oh sorry kepada PH balik. Bila-bila masa boleh jadi merah balik. Sebab dia sangat satu dua kerusi je ni. Yang akan memberi, ataupun dia boleh jadi campuran juga. Bila-bila masa ikut kepada momentum pada masa itulah. Tapi aku rasa kalau sekarang ni mungkin PN lah. Kan? PH pun aku rasa mungkin ada high chance juga. Tapi aku dapat rasakan slightly. Mungkin satu dua kerusi yang akan memberikan momentum tu. Okay, ini ramalan aku untuk peringkat negeri. Okay. Di peringkat parlimen, dia jajaran persepadanan tu dah berbeza, kerusi pun dah berbeza. Ini tapi aku dapat rasakan bahawa di peringkat PRU dia sangat berbeza dengan PRN lah. PRU ni orang kata seluruh rakyat akan bergabung tenaga untuk ambil masa balik untuk mengundi, sebab dia kata PRU ni dapat membentuk satu, orang kata do or die, satu dasar kerajaan. Kalau negeri ni orang kata okey lah, tak kisahlah you tak control any negeri pun, the federal tu kalau you are in control, you are still the, orang kata, decision maker lah kan. You yang draw the line lah. Orang kata kata putus tu di bawah kamu, dan negeri-negeri kena ikut lah implement benda ni, sebab kamu akan menguasai semua kementerian, workforce jabatan kerajaan semua di bawah kamu. So kamu akan menjadi satu, orang kata, nakoda lah, yang di bawahnya adalah negeri-negeri ni semua yang akan mendengar. Kalau dari segi senario pertama, bagi aku yang paling suka sekarang ni adalah parti PM sendirilah, sebab mereka terpaksa bersaing dengan parti baru, parti kancil. Ada ketidakpuasan dari segi pengundi bukan Melayu terhadap kepimpinan. Mungkin untuk DAP di Semenanjung tidak berapa sukar. Mungkin masih lagi ramai orang yang masih menyokong mereka. Tapi untuk PKR tu sangat-sangat bahaya lah, especially di parti-parti di tempat-tempat campuran yang majoritinya Melayu. Sebab mereka dah tak ada solid vote untuk Bukan Melayu, dan mungkin kali ni Bukan Melayu pun akan rasa aku tengok sekarang ni dia punya trend adalah mereka tak nak berikan undi percuma kepada DAP. Sebelum ni boleh dikatakan tutup mata, letaklah lambang roket atau PH di kawasan non-Melayu, confirm lah kan, tak payahlah buat ramalan apa, memang mereka akan menang. Letaklah siapa-siapa pun, mereka akan menang saja. Tapi kali ni rasanya masyarakat Bukan Melayu pun dah penat dengan retorik. Macam sama jugalah masyarakat Bukan Melayu dan Melayu, orang Malaysia dah penat lah dengan retorik sebenarnya. So mereka tidak akan memberikan undi sewenang-wenangnya lah. Mereka akan betul-betul analisa. Mereka akan pastikan bahawa setiap politician ni memberi accountability yang betul-betul benar, yang betul-betul memperjuangkan nasib rakyat, dan tidak hanya retorik lah kan. Sebab mereka dah pernah tengok dah scene retorik ni, kan, kerajaan kita boleh ni boleh tu, lalas tak ada apa-apa. Dan tidak seperti
seindah yang dikabarkan. Itulah yang menjadi tu, dan selepas ni rakyat akan jadi lagi cerewet. Orang akan kita akan nakkan pemimpin yang lagi bagus, kualiti pemimpin yang lagi tinggi. Dan of course dengan pengundi Gen Z yang akan memberi impact lah dalam uh, sebab Gen Z ni orang kata mereka lahir pada tahun lepas reformasi. Mereka tak kenal you know mereka tidak kenal apa itu reformasi. Mereka tidak kenal zaman-zaman Tun M, zaman-zaman BN kan. Masa tu mereka kecil lagi. Mereka tahu-tahu mereka dah zaman COVID. So bagi mereka it's a level playing field. Dia tak ada orang kata oh you have to you kalau you bangsa ni you kena vote parti ni, tak ada. Boleh jadi apa-apa saja. Dia mereka tengok pada isu kan. So itu aku harapkan lah. So aku rasa untuk PRU tiga senario. Pertamanya kerajaan terus menang, kerajaan Madani terus menang, dan mereka mungkin dengan majoriti yang lebih kecil lah. Tapi dengan backup Sabah Sarawak, mereka akan teruskan, mereka akan hilang beberapa negeri lah. Okey, kalau dari segi yang keduanya, mungkin mereka akan menang, mereka akan kalah, tapi mereka akan bergabung dengan BN dan juga mungkin PN, ataupun tapi itulah mungkin sebab uh, BN dan PH ni aku rasa dari peringkat politik parlimen ni mereka kebarangkalian tinggi akan bergabung lah, kerana yalah keakraban Presiden UMNO dengan PM. So mereka akan membentuk kerajaan perpaduan lah. Cumanya senario bila dua-dua pun kursi kurang, PKR, UMNO di peringkat parlimen pun jatuh, mereka akan mencari siapa untuk gabung lah. Mungkin mereka akan mula bergabung dengan PN. So akan jadi gabungan, tapi itulah siapa nak jadi pembangkang pada masa tu kan. Dia akan jadi pelik jugalah. Ha, Ataupun itu kalau kursi mereka menurun sangat drastik. Dan yang ketiganya mereka kalah dan akan menjadi PN akan mendapat majoriti kursi lah, dan akan diterajui oleh Bersatu ataupun Reset lah. Dan pada masa itu juga kalau ikutkan ialah Agung pun ada beberapa komen yang menunjukkan dia tidak berapa selesa lah dengan corak pemerintahan kini. Of course lah dia beralas lah, dia kata tu. TMJ tidak beralas lah. TMJ dia lebih direct, dan of course ialah dia putera di Johor kan, of course dia lagi tahu selok belok kerajaan negeri dia kan. Tapi itu saya kata bila pertama kali lah dalam hidup aku, dah hidup di Malaysia 30 tahun ni, mungkin sebelum-sebelum ni ada, tapi tak pernah lah orang kata raja-raja ni mula lantang bersuara pasal pandangan politik. Mungkin sebab mereka rasakan tak ada orang mendengar. So mereka terus direct kepada rakyat, dan mereka memberi signal sebenarnya. Bagi aku mereka memberi signal kepada rakyat apa yang kita harus buat lah kan. Dan of course kita sebagai rakyat kena mula menilai dari segi semua aspek lah. Aku rasa rakyat Malaysia ni semua banyaknya yang arif lah tentang politik. Kita hari-hari digembar-gemburkan dengan macam-macam video politik. Kalau aku nasihat aku, please tengok semua. Jangan tengok mana yang kau suka saja kan. Dan kau sendiri pun sebagai tu cuma experience kau sebagai rakyat biasa, kau akan tahulah everyday life macam mana kan. Kau punya dari segi pendapatan, ekonomi, harga barang, harga rumah, harga kereta. Adakah kau rasa benda tu bagus atau tidak kan? Dana-dana bantuan dan juga future kau. Kau rasa adakah dengan momentum sekarang ni, adakah itu perkara yang elok atau tidak kan? Of course bagi aku semenjak 2018, kerana Malaysia bertukar-tukar PM, bertukar-tukar parti, dia jadi tidak lagi stabil, dan pelabur bila tak ada kestabilan, mereka akan mula avoid lah. Mereka akan lagi cenderung untuk negara-negara yang mempunyai kestabilan politik yang lebih stable. So bagi aku, kalau tukar kerajaan lagi, tidak semestinya benda tu benda yang baik. Kalau maintain pun tidak semestinya benda tu kekal seperti yang kita nakkan lah. So dia sangat-sangat, benda ni, topik ni sangat luas. Dan betul kata jadi seorang yang
bersifat, adil ni untuk semua parti is very difficult lah kau nak maneuver kau punya pandangan tu kan. Tapi of course lah. So inilah prediction aku. Aku dapat rasakan okey kalau PRU, satu benda lagi lah, aku rasa pembangkang tidak memberikan satu jaminan dan satu arus yang orang kata, "Yes, ini adalah satu force yang mungkin aku boleh beri dia orang satu peluang untuk jadi kerajaan pula," kan, iaitu pada PN lah. Sebab banyaknya internal konflik dan kita pun sebagai orang yang nak mengundi pun rasa macam, yelah kan sepatutnya mereka memberi satu alternatif yang kuat, tapi sebaliknya mereka hanya berkelahi dengan antara mereka dan tak ada masa untuk rakyat. So aku rasa itu satu winning factor besar kepada Madani lah, sebab pembangkang tidak efektif. Sangat berbeza masa zaman PH jadi pembangkang dulu, mereka sangat efektif, sangat popular dan orang boleh kata momentum tu memang kerajaan pun susah nak bendung kan. So kalau there is a winning factor dan yang dapat menyebabkan mereka terus jadi kerajaan adalah kerana kelemahan pembangkang dari segi isu-isu itulah di peringkat PRU. Kan aku buat ramalan ni peringkat negeri lah. So mungkin could be wrong, could be right kan. Tapi aku rasa itulah, itu yang ramalan aku, dan of course korang boleh um, berikan komen yang konstruktif. Kalau korang rasa benda ni betul, okey. Kalau benda ni tak betul pun tak apa. Ini adalah ramalan, bukan bukan kitab yang sepatutnya betul. Okey, itu saja aku punya ramalan untuk PRN. Okey, terima kasih.